Selamat datang ke pembelajaran Kimia Tingkatan 4, Bab 1, iaitu pengenalan kepada kimia. Dalam bab ini, kita akan memahami apakah maksud kimia, kepentingannya dalam kehidupan harian, bidang kerjaya berkaitan kimia, langkah penyiasatan saintifik, pemboleh ubah dalam eksperimen, radas asas makmal, peraturan keselamatan, serta simbol amaran bahan kimia. Bab ini sangat penting kerana menjadi asas kepada pembelajaran kimia seterusnya. Melalui bab ini, pelajar akan melihat bahawa kimia bukan hanya berlaku di makmal, tetapi wujud dalam makanan, ubat-ubatan, bahan pencuci, bahan api, industri dan alam sekitar. Kimia ialah kajian tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi jirim. Jirim pula ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Kimia penting kerana membantu kita memahami bahan di sekeliling, seperti air, makanan, ubat, sabun, bahan api dan bahan binaan. Melalui ilmu kimia, manusia dapat menghasilkan produk harian, menyokong kemajuan sains dan teknologi, serta menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan. Contohnya, kimia digunakan dalam pembuatan ubat, rawatan air, penghasilan baha, makanan diproses, deterjen, dan bahan industri. Kimia sangat dekat dengan kehidupan harian manusia. Dalam makanan, kimia terlibat dalam proses memasak, pengawetan, dan penggunaan perisa. Dalam perubatan, kimia digunakan untuk menghasilkan ubat, vaksin, dan antiseptik. Dalam kebersihan, kimia digunakan dalam sabun, shampoo, dan deterjen. Dalam bidang tenaga, kimia berkaitan dengan bahan api dan bateri. Dalam pertanian, kimia digunakan untuk menghasilkan baha dan racun perosak. Dalam alam sekitar pula, kimia membantu rawatan air dan kawalan pencemaran. Oleh ITU, kimia membantu meningkatkan kualiti HIDUP manusia. Ilmu kimia membuka banyak peluang kerjaya pada masa depan. Antara kerjaya berkaitan kimia ialah ahli kimia, ahli farmasi, jurutera kimia, saintis makanan, penyelidik forensik dan pegawai alam sekitar. Ahli kimia menganalisis bahan dan menjalankan kajian makmal. Ahli farmasi menyediakan dan memberi nasihat tentang ubat. Jurutera kimia mereka bentuk proses industri. Saintis makanan meningkatkan kualiti dan keselamatan makanan. Penyelidik forensik menganalisis bukti, manakala pegawai alam sekitar memantau pencemaran. Semua kerjaya ini menunjukkan bahawa kimia penting dalam pembangunan negara. Penyiasatan saintifik ialah kaedah sistematik untuk menyelesaikan masalah atau menjawab persoalan sains. Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah. Seterusnya, pelajar membuat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, merancang eksperimen, menjalankan eksperimen, mengumpul data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Kaedah ini penting supaya eksperimen dijalankan secara terancang dan keputusan yang diperoleh boleh dipercayai. Dalam kimia, penyiasatan saintifik membantu pelajar memahami hubungan antara pemboleh ubah dan membuktikan sesuatu konsep berdasarkan data eksperimen. Dalam eksperimen kimia, terdapat 3 jenis pemboleh ubah utama. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah faktor yang diubah oleh penyiasat. Pemboleh ubah bergerak balas ialah faktor yang diperhatikan atau diukur. Pemboleh ubah dimalarkan pula ialah faktor yang dikekalkan sama supaya eksperimen adil. Contohnya, dalam eksperimen melarutkan gula dalam air, suhu air boleh menjadi pemboleh ubah dimanipulasikan, masa untuk gula larut menjadi pemboleh ubah bergerak balas, manakala jisim gula dan isi padu air dikekalkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Radas makmal digunakan untuk menjalankan eksperimen dengan betul dan selamat. Tabung uji digunakan untuk tindak balas kecil. Bikar digunakan untuk mengisi, mencampur atau memanaskan larutan. Kelalangkon digunakan untuk mencampur larutan atau titratan. Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Pipet dan buret digunakan untuk menyukat larutan dengan lebih tepat. Corong turas digunakan dalam proses penurasan, manakala penunu bunsen digunakan untuk pemanasan. Pelajar perlu mengenali nama dan fungsi radas supaya eksperimen dapat dijalankan dengan tepat. Keselamatan makmal ialah tanggungjawab semua pelajar. Antara peraturan penting ialah memakai kod makmal dan cermin mata keselamatan, tidak makan atau minum di makmal, mengikut arahan guru, tidak menghidu bahan kimia secara terus, menggunakan radas dengan betul dan melaporkan kemalangan dengan segera. Peraturan ini penting untuk mengelakkan kecederaan, kebakaran, keracunan atau tumpahan bahan kimia. Semasa berada di makmal, pelajar perlu berdisiplin, berhati-hati dan tidak bergurau. Makmal ialah tempat pembelajaran yang memerlukan sikap bertanggungjawab. Simbol amaran bahan kimia digunakan untuk menunjukkan bahaya sesuatu bahan.
Simbol mudah terbakar menunjukkan bahan boleh menyala dengan mudah. Simbol mengakis menunjukkan bahan boleh merosakkan kulit, logam atau bahan lain. Simbol beracun menunjukkan bahan boleh menyebabkan keracunan serius. Simbol merangsa menunjukkan bahan boleh menyebabkan iritasi pada kulit, mata atau saluran pernafasan. Simbol meletup menunjukkan bahan boleh meletup apabila dipanaskan, dihentak atau digeser. Simbol berbahaya kepada alam sekitar pula menunjukkan bahan boleh mencemarkan hidupan dan ekosistem. Sebagai rumusan, Bab 1 pengenalan kepada kimia memperkenalkan asas penting sebelum pelajar mempelajari bab-bab kimia yang lebih mendalam. Pelajar perlu memahami maksud kimia, kepentingan kimia dalam kehidupan, langkah penyiasatan saintifik, jenis pemboleh ubah, fungsi radas asas, peraturan keselamatan makmal, dan simbol amaran bahan kimia. Untuk fokus SPM, pelajar perlu boleh menjelaskan konsep, mengenal pasti contoh, menyusun langkah eksperimen, dan mentafsir situasi keselamatan makmal. Kuasai Bab 1 dengan baik kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran kimia seterusnya.